murid sekolah biasa. Dulu saya fikir teknologi ni untuk hiburan. Bangun tidur tengok telefon, balik sekolah tengok telefon, sebelum tidur pun tengok telefon lagi. Tapi cikgu pernah kata yang buat saya berfikir. Teknologi boleh merosakkan masa depan dan ia juga boleh membina masa depan. Terpulang kepada kita lah sama ada kita ingin menggunakannya ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Sejak hari itu, saya mula berubah. Dulu cikgu bagi kerja sekolah, saya selalu tangguh. Saya kata dalam hati, nanti buatlah, ada masa ni. Tapi sebenarnya, masa tu yang habis dahulu. Sampai satu hari, saya terfikir, kalau teknologi ini boleh digunakan untuk hiburan, kenapa tak boleh guna untuk belajar? Saya mula cari video pendidikan, baca artikel, belajar perkara baru setiap hari. Ini pembentangan yang saya buat tentang tenaga solar. Bila cahaya matahari kuat, tenaga meningkat. Bila ilmu di hati, teknologi akan menjadi kuasa di tangan kita. Hari ini saya sedar teknologi bukan musuh kita. Teknologi adalah peluang kita. Pilihan ada di tangan kita. Nak lalai atau nak berjaya, ilmu di hati, teknologi membekas generasi.